Okay guys, so jom kita test ride pula untuk kedua-dua motor ni. Kita nak bagi feeling untuk rasa engine kedua-dua motor ni lah, mana satu lagi sedap kan. So actually ini sekadar video perbandingan saja. So apa-apa pun keputusan tu jangan korang lah, saya hanya memberikan pendapat saya sajalah. So jom kita test ride motor ni. Okay, so macam biasa, kalau korang nak start Modena GT ni, korang kena tekan dulu button dia, baru boleh on dia punya switch lah. So jom kita test ride dulu untuk motor ni. Okay, so pertama sekali korang akan rasa dia punya clutch ni agak panjang lah, agak panjang sikit, tapi dia bukan big issue, sebab korang boleh adjust dia punya clutch. So yang kedua, saya suka dia punya handling. Handling motor ni sedap, dan juga motor ni stabil bila dekat atas jalan raya. So engine dia smooth, dia punya gear shifting dia pun sedap. Dia tak ada keras-keras ke macam mana VF3i pernah keluar dulu, macam mana Honda RS mula-mula keluar dulu kan, ada masalah dari segi gear shifting dia, tak berapa sedap. Yang ini totally semua sedap guys. Okay, dia punya respon engine pun saya suka. Cuma kalau dekat awal-awal tu korang akan rasa dia punya power lambat sikit naik, baru dia akan naik selepas 4000 rpm. Lepas 4000 rpm baru korang akan rasa dia punya power tu terasa naik lah. Okay, so sebelum 4000 dia akan rasa macam macam ni lah. Dia macam agak lambat sikit, baru dia akan naik. Tapi bila dah naik memang sedap, memang tak ada masalah. Dan dia punya kesedapan tu datang selepas 4000 rpm sampailah ke 9000 rpm. So itu memang makanan dia lah, memang sedap lah, tak dapat dinafikan. Okay, so lain-lain benda. Okay, so dari segi kestabilan dia atas jalan raya memang sedap. Dari segi dia punya cornering, cornering dia pun sedap. Dia memang ikut korang punya lenggok, macam mana korang nak main corner, macam tu juga dia akan ikut. Okay, so itu benda yang first kali saya boleh cakap lah. And gear dia, korang tarik dia agak panjang sikit sebab dia punya stroke ni agak panjang sikit. Macam typical super moped yang lain lah. Beza dengan rider sekejap dia orang tekan, dia terus minta gear. Yang ini agak lama sikit, tarik dulu, baru dia masuk gear. So dia punya respon engine macam tu. Dia tak macam rider dia terus minta gear. Okay, so anyway saya suka dekat dia punya top speed dia lah. Daripada middle sampai high RPM dia saya suka. Cuma dari segi dia punya top speed tu, top speed dia tu sampai sekarang saya belum berpuas hati sangat lah dengan dia punya top speed ni. Top speed dia masih rasa macam gantung kan, masih rasa macam tidak cukup lah untuk saya. Bukan sepatutnya itu top speed dia, sepatutnya boleh dapat lebih lah. Okay, so sekejap lagi kita akan masuk dekat highway. Kita nak rasa sikit-sikit lah dia punya top speed dia berapa sebenarnya yang kita betul-betul boleh dapat. Okay, so beberapa hari ni saya sudah mencuba, tapi belum juga dapat lah. Okay, so dari segi sistem braking memang sedap. Dari segi dia punya ABS dia pun okay. Respon engine dia, gear shifting memang sedap lah. Stabil, memang stabil lah dekat atas motor. Okay, walaupun tak ada assist slipper clutch, tapi dia punya kelembutan gear shifting dia tu pun sudah membantu menyedapkan motor ni lah. Okay, cuma dari segi dia punya engine power dia tidaklah sebegitu wow sangat. Biasa saja bagi saya.
biasa saja, tak adalah terasa terlebih power ke, tapi tidak juga terasa under power. Ngam-ngam saja macam kebanyakan super moped yang ada dekat dalam pasaran. Cuma dari segi kestabilan dia dekat atas jalan raya ni, benda yang saya boleh puji dekat Modenas Kawasaki, sebab memang stable. Memang korang ambil cornering dia pun confident kan. Handle dia tak ada goyang-goyang, tak ada shaky. Macam sekarang ni ambil corner memang sedap. Tengok confident je korang ambil kan. Memang sedap. Kalau dia masuk highway sedap. Kalau korang nak pakai motor ni pergi ride weekend, nak layan kona-kona, boleh. Okay. So itu pasal Suzuki pula. Itu pasal Modenas GT lah. Okay. So boleh kata antara super moped yang saya suka dari segi dia punya handling dan juga kestabilan lah. Okay. Cuma dari segi top speed dia ni saya tak dapat. Jom kita cuba sekali lagi. Jom kita cuba pula dari segi dia punya top speed, kita boleh dapat berapa. Okay. So sekarang dah masuk gear 6, tapi saya belum dapat lagi. Hari ini kita akan cuba meneduk sikit lah. Semalam saya cuba try juga. Oh, susah sikit lah corner. Tak dapat sebab jalan agak berkona. Tapi dia punya cruising speed yang sedap untuk motor ni antara 100 hingga 110. Itu antara cruising speed dia yang sedap. Atas daripada tu dia macam engineer mendengung sikit macam sekarang ni. Tengok. Dia nak naik tu agak lambat kan. Okay. Ni dah habis throttle, baru 128, 129. Okay, so itu yang saya boleh kata pasal motor ni lah. Nanti saya akan cerita juga dekat rider apa feeling dia, apa beza dia dengan motor ni lah. Motor ni dia punya feeling engine dia lebih kurang macam super moped yang ada dekat dalam pasaran lah. Kalau nak kata macam Honda RSX CP perangai pun ada sikit-sikit, tapi Honda RSX dekat atas RPM tu dia lagi responsif sikit lah. Yang ini dia agak dengung sedikit dekat high RPM. Saya tak tahu apa yang menyebabkan dia jadi agak dengung sikit, agak slow sikit. Anyway, kita still lagi cuba mencari dia punya the real top speed lah. Okay, cuma saya suka lah bila masuk dekat highway, memang stabil, memang sedap. Respon engine sedap, shifting, gear shifting sedap, braking sedap. Dan dia punya bunyi engine pun saya rasa sedap jugalah. Antara bunyi engine yang saya suka. Cuma sekarang kalau nak tengok top speed, saya tak dapat lagi baca berapa top speed dia yang sebenar. Sekarang ni baru lepas 130, 132, 133. Tak boleh dapat lagi the real top speed dia. Apa kita kan cuba sekali lagi untuk top speed dia. Cuma bila korang main jalan yang ada berkona macam ni kan, memang confident dan sedap lah. Dia lagi sedap daripada rider saya lah. Yang ini braking dia dan juga dia punya kestabilan tayar, dan juga dari segi body dia, handle dia tak bergoyang, stable. Confident bila korang ambil kona yang macam tadi walaupun tengah turun bukit, tengah pula ada seleko, masih yakin untuk korang membraking dan juga korang masih yakin untuk ambil cornering. Itu benda yang saya suka dekat ZGT ni lah. Jadi siapa yang cari sebuah motor untuk daily use, daily commute yang selesa, ini motor dia guys.
Dia tak ada kata enjin dia macam terlalu agresif, susah nak handle, tak ada. Semua benda yang ada kat motor ni bagi saya memberi keselesaan, lebih kepada keselesaan kepada rider lah. Okay, so anyway, sekarang kita masih lagi cuba mencari top speed yang betul-betul sedap untuk ZGT ni. Setakat ni speed yang kita dapat sekitar 123 tengah mendaki bukit 124. Dia punya power ni dia dengung pada 9,000 RPM. Korang tengok dia agak dengung sikit, dia agak lambat sikit lah. Okay, beza dengan rider dia lagi respon makin atas, dia punya RPM makin dia respon. Okay, sekarang kita dapat 131 33. Come on, 134 135. Okay, kita dapat 135. Kita akan cubalah sekali lagi. Sebab kita nak cari the real top speed dia ni. Kalau korang beli ZGT ni, jangan harap dia punya top speed sangat lah. Top speed dia biasa saja, macam kebanyakan motor yang ada dekat atas jalan raya lah. Okay, jom kita cuba sekali lagi. Saya harap saya akan dapat lebih daripada inilah. Okay, 1, 2, 3. Jom kita cuba 131 132 134 135 36 37. 137 saya dapat tadi sekejap. Dah habis perahan ni. So kita dapat sekitar dalam 137 km. So bukan dalam jangkaan kita yang sebenar lah. Sebab kita expect dia boleh pergi jauh daripada tu, tapi ya itu saja top speed yang kita dapat. Kita akan cuba lagi dekat highway yang lagi panjang sikit kot. Okay, okay guys, so untuk Suzuki Rider pula, dia punya feeling engine memang lain lah. Dia tak sama dengan ZGT tadi. Jadi jom kita cerita sikit lah dekat atas jalan raya nanti. Okay, so first kali yang kita rasa berbeza dari segi seating position dia lah. So saya baru daripada ZGT lompat ke motor ni, memang first kali dia punya seat height ni rendah, and dia punya handle pun rendah lah. Itu adalah first yang korang akan rasa. Yang second, dari segi respon engine pun lain lah. Yang ini clutch dia lebih pendek lah. Bukan saya je, memang clutch dia lebih pendek daripada ZGT. Dan dia punya feeling engine macam ni lah. Low RPM tu tak berapa sangat. Kalau start gear 1, gear 2 tu tak rasa pick up sangat. Tapi bila dia dah pecut tu, korang akan rasa lah
dia punya speed kan. So meter rider ni pun antara yang saya suka, sebab waktu siang dia clear, waktu malam pun dia clear. So ni antara benda yang saya suka lah. Okay, so dari segi keselesaan sebenarnya ZGT lagi selesa lah dari segi seat dia apa semua kan. Tapi yang ini dia lebih fokus kepada power dan juga kelajuan lah. Dia ringankan motor. Even dia punya tayar pun tayar yang masih macam tayar Kapcai yang lain. Dia bukan Kapcai, dia bukan tayar Kapcai yang macam Spur Moped punya. Spur Moped depan profile selalunya 90, 80, 17 kan. Belakang 120, 70, 17. Kecuali Waisuku saja gunakan 70, 90, 17. Yang ini tayar depan 70, 90, 17. Belakang 80, 90, 17. Jadi time cornering tu korang akan rasa dia macam dia agak shaky jugalah sikit kan. Dia tak berapa nak confident sangat lah. Tapi dari segi sistem braking sebenarnya okey saja, dia tak ada masalah. And satu lagi, ya, ini motor rider ni dia tak ada ABS. Masa time keluar memang regulation dia belum ada ABS lagi. Okey, tapi untuk versi yang terbaru punya, versi Pro, Pro tu yang macam kepala pocong kan, macam kepala jarjit tu orang kata kan. Yang orang cakap macam kepala jarjit tu kan, yang itu dah ada ABS lah. Okey. So tapi untuk versi black tak silap saya tu tak ada ABS lagi. Yang kepala jarjit tu saja baru ada ABS. Jadi saya tak sure lah kalau masuk ke Malaysia orang minat ke tak kan. Tapi kalau banding feeling rider dengan ZGT, macam ni lah feeling dia. Rider dia punya gear shifting lagi cepat lah. And dia punya power kadang-kadang sampai masuk gear 6 baru dalam 100, 120 macam tu kan. Tapi bila korang rem dia, dia masih akan pergi lagi. So itu antara benda yang best lah bawa rider ni. Tapi dia punya handle ni memang betul-betul rendah lah. Memang dia bagi korang feeling untuk rasa nak menunduk je kan. Itu yang lain sikit daripada ZGT lah. ZGT dia punya posisi riding dan juga seat dia, dia punya feeling korang nak bawa macam Waisuku sikit-sikit. Tapi dia punya sedap, dia punya stable tu lagi sedap daripada Waisuku, lagi sedap daripada motor ni. Dia antara yang sedap lah untuk saya, untuk kategori yang stable, yang kukuh. Okay, so rider pula handle dia rendah macam ni. So memang lain lah. Memang korang akan rasa yang ini macam nak menunduk dia punya posisi riding. Okay, so dia macam ala motor super sport, super bike macam tu sikit lah. Dia punya dia punya handle ni acah-acah macam tu lah kan. Okay, so kita akan cuba juga untuk top speed dia. Untuk rider ni saya tak ada cerita nak cerita banyak sangat, sebab saya rasa motor ni pun dah lama. Cuma itulah dia punya first impression. Feeling engine lain. Rider dia punya power bawah semua korang akan rasa tak berapa power sangat. Tapi bila dah sampai high RPM, dia makin high makin sedap. Okay, so tu kita akan cerita dekat highway nantilah. Alright. Okay. Rider dia memang pick up dia memang kena bermain pada gear. Sebab apa? Sebab dia punya piston ni pendek, jadi dia akan selalu minta gear. So macam ZGT dia punya gear tu dia agak panjang sikit, tapi bila gear shifting dia lembut, sedap. Rider pun sedap juga. Tapi kalau ikut kelembutan yang betul-betul, ZGT dia punya respon lagi sedap sedikit lah, lagi lembut sedikit lah. And dari segi cornering pun yang ini sebab tayar dia kecil, jadi orang macam kurang sikit lah dari segi cornering tu. Macam agak shaky sikit kan. Kecuali kalau korang ganti tayar lebar sikit. Saya rasa kalau belakang tu ganti 100 ke 110 pun dah cukup okey dah. Tak payah ganti sampai 120. Tapi itulah, rim pun kena ganti juga. So untuk saya setakat ni saya okey sajalah untuk bawa. Cuma kalau kata dari segi cornering, memang ZGT lagi terbukti lagi sedap lah. Sebab tayar dia and stabil dia kan.
Yang rider ni pun dekat atas highway dia stabil saja. Cuma sebab dia ringan, jadi korang kalau ada angin tu memang akan rasa lah goyang-goyang sikit kan. Macam ZGT tadi dia tak rasa sangat lah. Macam rider ni, itulah, kalau korang nak ambil cornering tu, korang make sure betul kena ambil sharp-sharp lah. Orang kata memang kena ambil ngam-ngam punya. Tak boleh kata just baringkan sikit and layan. Macam rider, macam ZGT tu dia macam tu punya perangai. Korang lain sikit badan korang macam lying down sikit, bagi sengit sikit badan, dah rasa macam cornering kan. Rider betul-betul kena main badan. Betul-betul kena main badan sebab tayar dia kecil. Dia tak macam ZGT. Okay, so tu feeling dia. And dekat rider ni, dia punya speed dia lagi high RPM, lagi sedap. Contoh macam sekarang kan, 8,000 RPM kan, masuk 9,000 masih ada power, 9,500 masih ada power, nak sampai 10,000 pun masih ada power lagi. So rev dia lagi tinggi. Bila rev lagi tinggi, dia punya pergi tu lagi jauh lah kan. Lagipun yang ini dia punya power transfer pada high RPM, iaitu 10,000 RPM. Jadi tak heran lah kalau motor ni lagi boleh pergi jauh daripada ZGT tadi. Contoh sekarang ni 9,000 RPM dekat ZGT dah mati. Tapi ini 10,000 RPM, 10,500, masih jalan lagi. Nak pergi 11,000 lah. Okay, so itu beza dia. Rider makin high RPM makin sedap. So itu beza ZGT dan juga rider lah. Okay, so saya harap apa yang saya explain ni korang faham lah kan. Sebab ya, kalau korang tak faham sangat pasal sister engine rider ni, mungkin korang tak tahu, tak faham lah kenapa dia punya karakter engine dia macam tu. Karakter engine dia macam tu sebab dia over square lah. Dia punya stroke tu pendek, jadi pusingan engine tu laju. Bila laju kan, dia dapat main pada high rev. Bila laju, dia punya pusingan laju, pusingan dia dapat buat pusingan yang tinggi. Jadi bila dapat buat pusingan yang lebih tinggi, lagi lagi cepatlah engine tu berpusing dan lagi tinggilah horsepower yang orang akan dapat. Okay. And satu lagi saya suka tarik dekat rider ni, sebab dia punya, bila korang tarik tu korang tak rasa typical sport moped punya feeling tau, yang ada macam tersembuk-sembuk sikit macam dia terbelakang sikit. Ini korang rasa macam korang bawa motor sport bike sikit-sikit lah, yang ada single cylinder kan, macam ZSL, macam CBR 250R kan. Dia punya, ataupun KTM Duke tu, dia punya karakter macam ada ke arah sport bike 200 ke 250cc. Sikit-sikit lah, tak banyak pun, tapi feeling dia macam tu. Okay, so yang paling penting dia punya speed tu cepat sampai lah. Macam tadi pun sekejap gila dah sampai 144. Itu belum top dia lagi. Nanti sekejap lagi kita akan bagi tunjuk korang pula dia punya top speed macam mana kan. Okay, so kalau dari segi makan minyak saya rasa ZGT pun kuat juga makan minyak. Sama PL dia macam rider lah. Sebab apa? Sebab kalau kita makin bawa laju, actually makin kuat lah makan minyak kan. Itu dia punya hipotesis dia lah kan. So memang kedua-dua motor ni boleh saya kata kalau korang main high rev, dia memang kuat makan minyak lah. Tapi kalau korang bawa slow cruise, speed korang dalam 80, 100, korang akan dapat fuel consumption yang saya dapat tu, yang saya bagi. Macam rider, kalau korang bawa secara berhemah 32 ke 35 km per liter. Tapi kalau korang taram, aku rasa tak sampai satu tangki full pun 100 ke 120 km je korang akan dapat kalau korang taram habis-habis. Tapi kalau korang bawa secara berhemah, insyaAllah dia boleh sampai ke 180, macam tu lah, 160, 180.
So itu sebab sikit lah pasal dia punya penggunaan minyak. Macam ZGT pun saya perasan sepanjang yang saya main dekat dia punya top speed tu, memang kita rasalah dia memang kuat makan minyak. Okay, so sekejap lagi kita akan terus test dia punya top speed untuk bagi tunjuk korang lah perbezaan di antara kedua-dua motor ni. Okay, macam Suzuki Rider, sekejap saya dah sampai 142. Saya tak perlukan effort yang banyak. Dia sekejap saja sampai ke top speed dia. Macam 144 ni sekejap je kita dapat. 146 kan, nampak, sekejap saja kita dapat. So rider memang lebih responsif pada high RPM lah. So 144 tu memang top speed yang selalu rider akan dapat. 140, 148 ke 15 tu, itu memang speed yang kebiasaan kita akan dapat lah. So dia punya cruising speed yang sedap, sama juga lebih kurang 110 ke 120 macam tu untuk dia punya cruising speed. Tapi kalau dia punya top speed ni lagi tinggi lah. Okay, so sekejap lagi saya akan bagi tunjuk korang dia punya top speed berapa. Anyway, kalau jalan-jalan biasa macam ni pun tak payah terlalu long distance. Short distance pun dia dah cepat sampai untuk 140 tu. 144 pun tadi korang tengok dia dah lebih lah, dia dapat 146. Walaupun jarak dia agak dekat kan. So jom kita main pula dekat dia punya high speed dia lah, top speed dia nanti. Macam sekarang ni pun jalan biasa. Kalau tadi ZGT tu dia dapat 134, ni dah 146 lah. Saya tengah menegak ni sekarang, bukan menunduk. So sekarang ni pun 145, belum menunduk lagi. Tadi untuk ZGT saya dah menunduk, saya dapat 134, ni 144 lah. Okay, so itu perbezaan lah di antara kedua motor ni. Okay, macam sekarang ni pun dah 146. So memang rider memang dia punya power pada high end tu, high RPM, high end dia memang cukup-cukup tinggi lah. Okay, so memang konsisten korang akan dapat begini lah speed dia kalau korang jalan dekat highway yang biasa. Tak payah menunduk sangat, just jalan biasa menegak, itu speed yang korang boleh dapat lah. Okay, so dia memang sangat responsif pada high RPM untuk rider ni. So sekejap lagi kita akan test pula untuk top speed dia.